Pernahkah anda cuba segala-galanya untuk manifestasi? Anda menulis afirmasi beratus-ratus kali. Anda buat papan visi yang cantik. Anda cuba teknik 3-6-9. Tetapi pada akhirnya anda masih berada di tempat yang sama. Rasa seperti menjerit ke dalam kekosongan. Anda mula tertanya-tanya, adakah semua ini karut? Adakah saya melakukan sesuatu yang salah? Ini adalah kekecewaan yang dialami oleh jutaan orang. Mereka mengikuti semua peraturan, mereka berusaha keras tetapi impian mereka tetap jauh di luar jangkauan. Masalahnya bukan terletak pada usaha anda. Masalahnya terletak pada premis asas yang salah yang diajar oleh kebanyakan guru manifestasi. Mereka memberitahu anda untuk fokus pada apa yang anda mahu, untuk memintanya, untuk memaksanya menjadi kenyataan. Tetapi inilah kebenaran yang radikal. Alam semesta tidak bertindak balas terhadap apa yang anda mahu. Ia tidak mendengar kata-kata anda atau melihat gambar di papan visi anda. Alam semesta bertindak balas kepada satu perkara sahaja, iaitu frekuensi yang anda pancarkan. Ia bertindak balas kepada siapa diri anda pada tahap tenaga yang paling asas. Kegagalan anda dalam manifestasi bukanlah kegagalan sama sekali. Ia adalah bukti mutlak bahawa undang-undang ini berfungsi dengan sempurna. Anda sentiasa memanifestasikan sesuatu 100% setiap masa tanpa gagal. Persoalannya bukan sama ada manifestasi itu berfungsi, tetapi apa yang anda manifestasikan. Dan jawapannya sentiasa sama. Anda sedang memanifestasikan keadaan dalaman anda. Bagaimana jika saya beritahu anda bahawa setiap apa yang dipanggil kegagalan manifestasi sebenarnya adalah satu kejayaan yang sempurna? Setiap kali anda mengharapkan kelimpahan tetapi mengalami kekurangan. Setiap kali anda mencari cinta tetapi menemui kesunyian, alam semesta sebenarnya memberi anda maklum balas yang tepat. Ia memberitahu anda, inilah frekuensi yang anda siarkan. Inilah getaran yang anda pancarkan. Medan kuantum adalah cermin yang sangat jujur. Ia tidak menghakimi. Ia tidak peduli dengan apa yang anda fikir anda mahu. Ia hanya memantulkan keadaan sebenar diri anda kembali kepada anda. Jika anda mengulang-ulang afirmasi, saya kaya, tetapi di dalam hati anda merasakan ketakutan dan kebimbangan tentang bil yang perlu dibayar, frekuensi yang anda siarkan adalah frekuensi kekurangan. Dan medan kuantum dalam kebijaksanaannya yang tidak terhingga akan memberi anda lebih banyak pengalaman yang sepadan dengan perasaan kekurangan itu. Kata-kata anda adalah bisikan, tetapi perasaan anda adalah jeritan yang bergema di seluruh kosmos. Ini bukan untuk membuat anda berasa bersalah. Ini untuk membebaskan anda. Apabila anda faham bahawa realiti luaran anda adalah cerminan sempurna dari dunia dalaman anda akan sedar di mana letaknya kuasa sebenar. Kuasa itu bukan di luar sana dalam teknik atau ritual. Kuasa itu ada di dalam diri anda, dalam keupayaan anda untuk mengubah keadaan dalaman anda. Jadi, soalan yang perlu kita tanya bukanlah bagaimana saya boleh mendapatkan apa yang saya mahu. Sebaliknya, ia adalah siapakah yang perlu saya jadi untuk menarik realiti yang saya inginkan secara semula jadi. Ini adalah anjakan dari melakukan kepada menjadi. Dan anjakan inilah yang akan mengubah segalanya untuk anda. Anda perlu berhenti melihat manifestasi sebagai proses memperoleh sesuatu dan mula melihatnya sebagai proses mendedahkan siapa diri anda sebenarnya. Persoalan yang lebih mendalam ialah mengapa begitu sukar untuk mengubah keadaan dalaman kita. Mengapa, walaupun kita sedar, kita sering terperangkap dalam corak emosi yang sama seperti ketakutan, keraguan dan rasa tidak layak? Jawapannya terletak jauh di dalam sistem operasi kita, dalam minda separa sedar. Neuroscience memberitahu kita bahawa minda separa sedar mengawal 95% daripada tingkah laku, pemikiran dan emosi kita setiap hari.
Ia adalah program autopandu kita. Dan program ini ditulis pada tahun-tahun awal kehidupan kita, berdasarkan pengalaman dan memori emosi kita. Jika anda dibesarkan dalam persekitaran di mana wang sentiasa menjadi sumber tekanan, atau jika anda mengalami patah hati yang teruk, minda separa sedar anda akan merekodkan emosi tersebut sebagai sebahagian daripada identiti anda. Ia mencipta kepercayaan teras seperti saya tidak cukup baik, wang sukar didapati, atau cinta itu menyakitkan. Jadi apabila anda sebagai orang dewasa cuba untuk memanifestasikan kelimpahan atau cinta, anda berhadapan dengan program yang berusia berdekad-dekad. Minda sedar anda yang hanya 5% itu mungkin berkata, saya layak menerima kelimpahan, tetapi 95% lagi sedang menyiarkan isyarat yang bertentangan sepenuhnya. Ini mewujudkan satu keadaan yang dipanggil ketidakselarasan atau incoherent. Anda menjadi seperti stesen radio yang cuba menyiarkan dua lagu yang berbeza pada masa yang sama. Hasilnya adalah bunyi statik. Isyarat yang anda hantar kepada medan kuantum menjadi kabur dan bercelaru. Medan kuantum tidak tahu bagaimana untuk bertindak balas. Jadi ia seringkali hanya mengekalkan keadaan sedia ada anda, iaitu keadaan konflik dalaman. Di sinilah kita perlu beralih kepada kebijaksanaan fizik kuantum, khususnya eksperimen dui celah yang terkenal. Dalam eksperimen ini, para saintis mendapati bahawa zarah-zarah subatom seperti elektron wujud sebagai gelombang kemungkinan yang tidak terhingga selagi ia tidak diperhatikan. Ia berada dalam keadaan potensi tulen. Tetapi saat seorang pemerhati mengukur atau memerhatikan zarah itu, gelombang kemungkinan itu runtuh menjadi satu realiti fizikal yang konkret. Ini dikenali sebagai kesan pemerhati. Implikasinya sangat mendalam. Ia menunjukkan bahawa kesedaran secara literal mengubah medan potensi menjadi realiti fizikal. Anda sebagai pemerhati sedang melakukan ini setiap saat dalam hidup anda. Realiti anda wujud sebagai lautan kemungkinan yang tidak terhingga dalam medan kuantum. Fikiran, perasaan dan kepercayaan anda adalah mekanisme pemerhatian yang meruntuhkan kemungkinan-kemungkinan ini menjadi pengalaman hidup anda. Tetapi inilah bahagian yang paling penting. Faktor penentu bukanlah tindakan memerhati itu sendiri, tetapi keadaan pemerhati. Jika anda memerhati realiti anda dari keadaan kekurangan, ketakutan atau keraguan, anda secara aktif memilih kemungkinan-kemungkinan dari medan kuantum yang sepadan dengan getaran itu. Anda meruntuhkan realiti kekurangan. Sebaliknya, jika anda boleh belajar untuk memerhati realiti anda dari keadaan keutuhan, kelimpahan dan cinta, anda akan mula meruntuhkan satu set kemungkinan yang sama sekali berbeza. Di sinilah letaknya kunci sebenar kepada manifestasi. Ia bukan tentang mengubah dunia di luar, tetapi tentang mengubah pemerhati di dalam. Anda perlu menjadi jenis pemerhati yang secara semula jadi meruntuhkan realiti yang anda inginkan. Dan keadaan pemerhati yang paling berkuasa adalah keadaan koheren. Jadi, apakah sebenarnya koheren dan bagaimana kita mencapainya? Koheren adalah keadaan penyelarasan fisiologi dan bertenaga. Ia adalah apabila jantung, otak dan sistem saraf anda berfungsi dalam harmoni, memancarkan satu isyarat tunggal yang jelas dan berkuasa ke dalam medan kuantum. Apabila anda berada dalam keadaan koheren, tidak ada lagi konflik antara apa yang anda fikir anda mahu dan apa yang anda rasa anda layak terima. Fikiran sedar dan program separa sedar anda akhirnya bersatu. Penyelidikan dari institut seperti HeartMath menunjukkan bahawa jantung menjana medan elektromagnet yang 50,000 kali lebih kuat daripada otak. Apabila anda mengalami emosi yang tinggi seperti rasa syukur, kasih sayang atau kegembiraan,
Jantung anda menghasilkan corak irama yang sangat teratur dan koheren. Irama ini disegerakkan dengan otak anda, mewujudkan keadaan optimum di seluruh badan anda. Dalam keadaan koheren ini, anda berhenti menyiarkan isyarat yang bercampur aduk. Sebaliknya, anda menjadi seperti pancaran laser yang kuat, satu frekuensi yang tulen dan tidak berbelah bahagi yang dihantar ke alam semesta. Inilah isyarat yang boleh ditindak balas oleh medan kuantum dengan jelas dan pantas. Namun, terdapat satu perangkap besar yang menghalang kebanyakan orang daripada mencapai dan mengekalkan keadaan ini. Perangkap itu adalah menunggu. Kita menunggu bukti luaran sebelum kita membenarkan diri kita berasa baik. Kita berkata, apabila saya dapat pekerjaan itu, saya akan berasa berjaya. Apabila saya bertemu pasangan yang tepat, saya akan berasa disayangi. Apabila saya mempunyai cukup wang, saya akan berasa selamat. Tetapi ini adalah formula yang terbalik. Tindakan menunggu itu sendiri adalah satu frekuensi. Ia adalah frekuensi ketiadaan. Ia menyiarkan mesej kepada alam semesta, saya masih belum memilikinya. Dan alam semesta sebagai cermin yang patuh akan terus memberikan anda pengalaman belum memilikinya. Kitaran penangguhan ini akan berterusan selagi anda meletakkan keadaan dalaman anda sebagai tebusan kepada keadaan luaran. Terobosan berlaku apabila anda memecahkan kitaran ini. Anda perlu membuat pilihan yang radikal untuk merasakan perasaan yang anda inginkan sekarang, tanpa memerlukan sebarang bukti luaran. Anda perlu menjana perasaan kelimpahan dari dalam diri anda. Walaupun akaun bank anda mengatakan sebaliknya. Anda perlu merasai cinta dan keutuhan. Walaupun anda bersendirian, ini bukan tentang menipu diri sendiri. Ini adalah tentang memahami bahawa anda adalah pencipta, bukan mangsa. Anda yang menetapkan nada getaran dan kemudian realiti akan mengikutinya. Bagaimana kita boleh melakukan anjakan ini secara praktikal? Ia bermula dengan ritual perwujudan yang mudah tetapi sangat berkuasa. Ini bukan tentang visualisasi atau afirmasi. Ini adalah tentang mengubah fisiologi anda secara langsung untuk menjana keadaan koheren. Saya mahu anda mencubanya bersama saya sekarang, di mana sahaja anda berada. Duduk tegak dengan selesa, tutup mata anda jika anda mahu. Letakkan tangan anda di atas jantung anda. Sekarang, kita akan melakukan corak pernafasan yang spesifik. Tarik nafas perlahan-lahan dan dalam, dan semasa anda menarik nafas, katakan dalam hati anda dengan senyap, saya hidup. Rasakan nafas itu memenuhi paru-paru anda. Rasakan tenaga kehidupan memasuki setiap sel dalam badan anda. Kemudian, hembus nafas perlahan-lahan sepenuhnya. Dan semasa anda menghembus nafas, katakan dalam hati anda, dalam koheren, rasakan segala ketegangan, keraguan dan kebimbangan dilepaskan bersama nafas anda. Mari kita lakukannya sekali lagi. Tarik nafas, saya hidup. Hembus nafas dalam koheren. Teruskan corak pernafasan ini selama beberapa minit. Apa yang anda lakukan adalah lebih daripada sekadar latihan pernafasan. Anda sedang memberi arahan yang jelas kepada sistem saraf autonomi anda. Anda sedang memberitahu badan anda untuk beralih daripada mod kelangsungan hidup, simpatetik, kepada mod penciptaan dan pemulihan, parasimpatetik. Anda secara aktif mencipta koheren jantung dan otak. Frasa saya hidup mengingatkan anda tentang kuasa kehidupan yang sedia ada dalam diri anda. Frasa dalam koheren menetapkan niat untuk menyelaraskan semua aspek diri anda menjadi satu pancaran tenaga yang bersatu. Lakukan latihan ini setiap pagi sebelum anda memulakan hari anda. Dan setiap kali anda berasa tertekan atau tidak selaras. Ia adalah butang set semula peribadi anda. Cara untuk kembali ke keadaan pencipta anda. Ini adalah langkah pertama untuk menjadikan koheren sebagai keadaan utama anda.
bukan hanya sesuatu yang anda amalkan sekali sekala. Apabila anda mula mengamalkan koheren setiap hari, anda akan mula melihat perubahan. Pada mulanya, ia mungkin halus. Anda mungkin berasa lebih tenang, lebih jelas, lebih bertenaga. Tetapi cabaran sebenar datang apabila anda melangkah kembali ke dalam dunia. Kesesakan lalu lintas, tarikh akhir kerja atau pertengkaran dengan orang tersayang boleh dengan mudah menarik anda keluar dari keadaan koheren dan kembali ke corak reaktif lama. Inilah saatnya di mana latihan sebenar bermula. Matlamatnya bukan untuk mengelakkan pencetus ini. Matlamatnya adalah untuk belajar bagaimana untuk kembali ke koheren dengan lebih cepat setiap kali. Apabila keraguan muncul, dan ia pasti akan muncul, jangan melawannya. Jangan menghukum diri sendiri kerana merasakannya. Keraguan itu hanyalah program lama yang berjalan. Akui ia. Ucapkan terima kasih kerana cuba melindungi anda. Kemudian, dengan sengaja letakkan tangan anda di atas jantung anda. Ambil beberapa nafas koheren dan pilih semula keadaan anda. Ingat, anda tidak cuba untuk menyingkirkan pemikiran atau emosi negatif. Anda hanya memilih untuk tidak memberi tenaga kepada mereka. Anda mengalihkan fokus anda kembali ke frekuensi yang anda mahu perkuatkan, iaitu frekuensi keutuhan dan koheren. Ini membawa kita kepada prinsip epigenetik. Epigenetik adalah sains yang mengkaji bagaimana persekitaran dan tingkah laku kita boleh mengubah cara gen kita berfungsi. Fikiran dan emosi kita mencipta persekitaran kimia di dalam badan kita. Emosi tekanan seperti ketakutan dan kemarahan melepaskan hormon seperti kortisol yang boleh mematikan gen pertumbuhan dan pembaikan. Sebaliknya, emosi yang tinggi seperti cinta dan rasa syukur melepaskan bahan kimia yang menyokong kesihatan dan kecergasan. Dengan memilih keadaan koheren secara sedar, anda secara literal mengubah persekitaran dalaman anda dan menghantar isyarat baru kepada gen anda. Anda menjadi ahli alkimia biologi anda sendiri, mengubah tekanan menjadi kecergasan dan ketakutan menjadi penciptaan. Ini membuktikan bahawa keadaan dalaman anda bukan sahaja mempengaruhi realiti luaran anda, tetapi juga realiti fizikal badan anda. Akhirnya, perjalanan ini adalah tentang membuat satu pilihan asas berulang kali. Adakah anda akan membiarkan dunia luar menentukan perasaan anda di dalam? Atau adakah anda akan memilih perasaan anda di dalam dan membiarkan dunia luar menyusun semula dirinya di sekeliling pilihan itu? Ini adalah anjakan daripada menjadi termometer kepada menjadi termostat. Termometer hanya bertindak balas kepada suhu persekitaran. Termostat pula menetapkan suhu dan persekitaran mesti menyesuaikan diri dengannya. Terlalu lama kita hidup sebagai termometer, membiarkan keadaan, orang dan peristiwa menentukan keadaan emosi kita. Sekarang adalah masanya untuk menuntut semula kuasa anda sebagai termostat. Anda yang menetapkan frekuensi. Anda yang memutuskan keadaan. Berhenti mengejar. Berhenti berjuang. Berhenti berusaha begitu keras. Sebaliknya, tumpukan semua tenaga anda untuk memupuk keadaan koheren dalaman. Jadikan ia keutamaan nombor satu anda. Apabila anda hidup dari ruang ini, manifestasi berhenti menjadi sesuatu yang anda lakukan. Ia menjadi sesuatu yang berlaku melalui anda. Anda tidak lagi menarik apa yang anda mahukan. Anda menjadi padanan getaran dengannya. Dan ia tidak mempunyai pilihan selain muncul dalam realiti anda. Ini adalah undang-undang resonance kuantum. Dunia tidak memberi anda apa yang anda mahu. Ia memberi anda cerminan siapa diri anda. Jadi, siapakah yang anda pilih untuk jadi hari ini? Adakah anda akan terus menjadi siaran statik yang bercelaru, atau adakah anda akan menjadi simfoni koheren yang indah? Pilihan itu sentiasa menjadi milik anda pada setiap hembusan nafas.
Jadikan nafas anda sebagai sauh anda. Tarik nafas, saya hidup. Hembus nafas dalam koheren. Ini adalah kunci yang hilang. Ini adalah jalan pulang kepada kuasa pencipta sejati anda. Jika mesej ini bergema dengan anda, sila langgan saluran ini untuk lebih banyak kandungan yang menghubungkan sains dan kerohanian untuk membantu anda mengingati siapa diri anda sebenarnya. Tinggalkan komen di bawah dan kongsi pengalaman anda dengan latihan pernafasan koheren. Dan jika anda rasa video ini boleh memberi manfaat kepada seseorang yang anda kenali, kongsikannya dengan mereka. Terima kasih kerana menyertai saya dalam perjalanan ini. Ingat, anda bukan sekadar setitik air di lautan, anda adalah seluruh lautan dalam setitik air.